tetap ada bahagian faraid. Mak tetap nak pertahankan bahagian mak. Boy, untunglah Kak. Arwah Abang Amirul letak nama akak kat rumah ni. Alhamdulillah. Memanglah nama akak. Tapi nama Abang Amirul pun ada juga. Tapi kan loan akak bayar seorang tau. Loan akak bayar seorang. Rumah ni akak punya lah. Lisa, pasal rumah ni kita kena bincang. Bincang pasal rumah? Bincang apa, Mak? Rumah ni ada nama arwah Amirul. Jadi, mak pun ada hak untuk bahagian rumah ni. Tapi kan, Mak, rumah ni loan saya yang bayar. Apa-apa pun semua saya yang uruskan. Jadi hak saya lah. Betul, mak tak nafikan. Tapi rumah ni ada nama arwah Amirul. Jadi, mak tetap ada bahagian faraid. Mak tetap nak pertahankan bahagian mak. Habis tu maknanya rumah ni bukan milik saya seorang lah. Ramai sangka bila loan atas nama sendiri, rumah automatik jadi milik penuh. Sebenarnya tidak. Apa yang ramai tak tahu, loan bukan hak milik. Bahagian arwah suami tetap kena uruskan. Jika tiada hibah, harta akan jadi pusaka dan ada hak waris lain. Macam kes Lisa, walaupun dibayar 100%, 100%, ibu tetap ada bahagian iaitu 1/6. Yang kita jaga belum tentu jadi milik kita sepenuhnya. Masa sekaranglah kita kena mula merancang supaya masa depan kita tidak jadi perebutan. Tempah temu janji dengan tim saya sekarang untuk dapatkan konsultasi lanjut berkaitan wasiat, hibah dan pengurusan harta pusaka.